Tutorial ini akan mengajar anda cara untuk top up jimat kredit. Pertama, pilih jimat kredit. Seterusnya, pilih top up kredit. Masukkan jumlah anda. Letakkan apa-apa remark dan pilih metod pembayaran online. Seterusnya, tekan request deposit button yang berada di bawah. Selepas itu, tekan pay now. Sila pilih bank mana yang anda ingin gunakan untuk membayar. Setelah pembayaran selesai dengan jayanya, jumlah top up anda akan dikreditkan ke dalam akaun jimat kredit anda.